Lihat macam. Nak ada macam-macam nak ada sekolah dah. Awak para luang. Ini pergi kuliah. Cowok nak kuliah masuk dah dah. Bang sia. Awak ikut awak penjaga sekolah gini. Dedek gitu orangnya bapak, butuh kasih sayang. Anak-anak sini lah. Nak leyak sadu kau terompak campak. Ini susun. Sapu nak pernah. Bayar kos jarang. Buat situ sih coba. Kastik. Bagian nak buah. Buat tarwih je. Nak leyak satu. Deh, Wah, nak leyak satu. dirajin Pak Kos ya. Macam Aduh, lihat dari Yuko tuh. tu lah. Apa? Tuh. Rajin nak, iyo berasia ya. Tumben Pak Kos rajin gini. Ya, di Malaysia sih, di Malaysia. Di Metah macam dengan. Tu apa ah? Kos, dia kos wah. Tak. Suai. Biku tak cagi yang ledo. Sabarlah itu je yang tak cagi biku ledo. Iyo le bagi. Tapi yo. Kemana? Kau ya, dia ya. Tanang lah. Serius ya. Yo, macam mandi lu deh. Ni. Wah. Tiba kau beli wah. Pak. Ayah mati ya. Ah iya. Ayah mati, Ih. Pak. Bebek apa? Di maya mati beb. Tenang tuh. Tolong, Cek. Ada tadi kecian. Ia baru keluar pihak baru, Pak. Oh. Kemandi pia. Iya. Ah, aku tanya Pak Belon ya. Yalah, aku lah Pak Belon ya. Beko tuh pihak mandi ya. Iya, santai lah pelang apa lu ke kamar lu. Ada deh. Mandi pia kaya. Peluan deh, Pak. Iya, Belon beko. Tenang lo pia. Kerja Pak selesai sadu. Bersih lah. Aduh. Wang kos nak terima. Tulak-tulak seketik je. Abu. Weh, ketua, apa je ketua? Wah, Mana ketua? dari Muko Santa kah? Acara. Luna ke Pabu kah? Mangga tu. Dia ketua. Ya. Dia. Apa bulap? Tak ada apa serumah stek nyapu. Semua Baca ya. Nyapu selayang. Ya. Situ. Iko ah. Ah. Masyarakat lah ibu dek anak kos Pabu kah. Mangga masyarakat ada mangga. Jalan bapak paci-paci bapak pergi pagui. Di jalan. Di jalan. Jalan awak kampung awak ko. Sia je. Sia nama yang mana tu? Yang namanya tu nak tahu ada. Sepasang ni kau. Pasang-pasangnya, surang ada yang cowoknya rambutnya panjang. Yang anak kos Pak Abu ko, yang ketik badan. Tu ada yang gak badan mah. Tu nak tegur langsung. Ya awak baru dapat kabar lu dari masyarakat. Oh, ketua lu cadang caliak dah. Alun tu. Pek cerita dari masyarakat masyarakat yang lama cali ya. Oh. Tu ambo sebagai ketua pemuda tu harus mengecek ke Pak Abu. Ya, ketua lah kena pecat ketua muda. Yo, pecat kan gantinya lu nado le do. Oh, sementara Jadi ketua. sementara ambonya yang kamuko gitu kalau ada masalah di kampung. Biarlah itu biar ambo sampein ke anak kos. Ya kan ndak rancak dicari masyarakat do Pak Abu Tapi kalau sekedar pecik tangan tak ada masalah. Nah. Yo kalau dek Pak Bu mungkin Kadangnya baju barang kan ni, baju biang tangan mungkin itu nak. enggak Pak Bu, paci-paci nampak orang pergi pagu kayaknya. Anak siang nak malam do. Itu cerita masyarakat. Dia mau tanya gini balik cerita kan. Cek lain dek Pak Bu nak kalau surang orang yang mengecek ko lah banyak Pak Bu. Tu awak dek sebagai awak kenal aja Pak Bu kenal laki kan. Dia langsung sebab kasih ko kali. Dia mau kasih ketua bagi masukan. Iya. Dia sampai nak gigi nasihat kan ke anak kos ko. Ya anak kos Pak Bu berapa orang sadonya? Kalau itu ada 10 lah.
Banyak ya Pak Bu. Ya. Pesan Murah Pak Bu belanja kilonya ya. situ dah. Belanjaan. Lu tahu Ya. baru kadang ini. Ah, ini mantap Pak Bu ya. Tiket murah tuh. Murah. Siapa tuh? Oh itu tuh. Mana kos nak ada nampak Pak Bu? Ketua. Assalamualaikum. Salam. Ketua mah. Bagas. Iya. Kau Aduh, Pak. cakap apa? Ini harus juga dua letok. Kau kan. Kalau model itu aman tuh. Bisa tu Bagus. cuci tangan tu. Ya. Ya, mula-mula nak kos tu. Nak cat. Nama ya. Anak mak ya. Ya, nak siar tu ale. Mantap ada. Pokoknya waktu selai. Tu bah nak Masyarakat kecil. tu awak ngurus tu. Ah itu atur lah tu. Ah, awak betul. Bisa cuci tangan kau pagi seketik bisa. Serius tu Pak Bu. Bisa dah atur tahun untuk ketua bisa. Wah, itu mantap tuh. Ya. Pokoknya Biku kalau bertanya masyarakat awak mah. Ciknya udah kakak pandai ketua lagi, Cik. Yo, pokoknya pandai-pandai awak Biku kan masyarakat ke rumah awak Biku Ya, tu. tanang kan ketua Awak awak kecil adalah selesai dah awak. Ah tua. Pokoknya awak aman ke Pak Bu lah. Ya, ketua untuk nak tahu je awak. Kalau itu untuk ketua awak khusus sama aku. Ah, sip. Hmm. Kalau masyarakat awak ngurus. Ya, lah cik dengan masyarakat. Tanang lah masyarakat ketua. Aman tuh kalau itu mah awak ngurus tuh Pak Bu. Cuci tangan lapis ya. Tapi cowok-cowok tu baca caranya. Pancak dulu ketua. Iya, jangan dia aja masuk dalam. Ketua pun je lah. Yo, Awak kecil. pernah- Pokoknya awak larang cowok-cowok tu kasih kau kecian kau mencari anak kos Pak Bu nya. Tak ada tu. Ah tua. Awak tu urusan awak tu. Ah tua. Bisa dikhususkan ketua di Ya. Cik. Cik dua bisa lagi ketua. Mantap Ya. ini Pak Bu ya. Iya. Ah, Bagi-bagi itu dia, juga. Sebab awak tu betah awak kos iku. Iya tu Pak Bu. Iya, mau kos anak cewek. Awak tu curiga ya Pak Bu. Tadi mau awak mimbau pada lah mau mana. Eh. Enak jo anak kos dalam tu. Jangan nak nyamuk sabgan nak je tu ketua. Anak kos Pak Bu mantap pada awak. Awak pilih lah tu bah sortir dulu mana. Sortir. Bah sortir dulu ketua. Kok je pandai-pandai lah ketua masyarakat. Adik, Kok pindah lah nak aku negara awal ulang heboh kan. kalau masyarakat awak menjamin aman. Pokoknya cerita tadi. Iya. Ah, Nah, sip kan? Sip. Walau pes lah ketua. Sip. Nah, Okey, lalu Pak Bu ah. adilah. Biko kalau lama-lama asiko tu curiga lah Curiga, masyarakat. Boleh nak selesai. ambil apa nya orang. Ya, selesai cepet. Inilah. Ya, Apa Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah jauh ketua. Minta jatah lah cik. Boleh masuk serang lah dia dikunci. Kini kau awak punya kos kau. Pokoknya tak nama cowok-cowok nak boleh masuk. Awas. Tunggu sekolah. Iyalah. Kelamak dia inyos Oh. 24 jam lah tunggu sekolah. Lihatlah. Macam. Ha, ngah. Lihat macam. Dah ada macam-macam nak ada sekolah. Awak perlu bang. Ini pergi kuliah. Cowok nak kuliah masuk dah dah. Bang siang. Awak ikut awak penjaga sekolah gini. Boleh bang. Pulang. Bang. Nak kuliah sekolah yo. Suak ya leh. Awak ni. Awak ada. Awak je lah diserang dari Pak Bu kau awak. Tak ada yang boleh masuk dah. Mangga. Ada. Mangga. Upiak dah. Nak ada upiak-upiak dah. Keluar. Macam upiak dah. Nak ada upiak-upiak. Nak ada. Aku ada setengah. Aku setengah lah. Kasih ah. Mangga. Dah ada upiak-upiak nak ada dah. Nyopai kuliah. Dah. Upiak dah gaduh cewek tu mah. Aduh apa kau? Aden lu apa gak lain. Boleh awak mari dah. Ya keluar. Nak boleh cowok nak boleh masuk dah dah. Nah, keluar. Pe. Tu cewek. Nak ada upiak nak ada dah. Cewek dah gaduh. Awak ada dekat agak dia ni.